Salam semua, selamat datang ke video ini. Hari ini, saya akan tunjukkan cara untuk activate trading bot untuk Quatex account anda. Sama ada anda trader baru atau sudah experience, anda perlu buat Quatex account baru menggunakan bot link khusus yang akan saya share. Link ini akan saya beri. Jika anda sudah ada Quatex account, anda masih perlu create account baru melalui this link untuk mengaktifkan bot. Jom kita start. Pertama, klik link di video description untuk sign up. Dengan membuat Quatex account menggunakan our bot link, anda akan dapat signals dengan 95% accuracy pada account live. Menggunakan this link sangat penting kerana tanpa itu, bot tak akan aktif. Ini caranya. Pergi ke link, masukkan email address anda dan cipta password. Pilih country anda, setuju dengan terms dan klik register. Simpan butiran login anda dengan secure. Selepas register, anda akan terima confirmation email. Buka email, klik confirmation link dan email anda akan verified. Seterusnya, anda perlu verify identity, tapi ini boleh dilakukan kemudian. Buat masa ini, ia tidak required. Sekarang, kita akan fokus untuk deposit funds bagi mengaktifkan bot. Pergi ke bahagian deposit dalam Quatex account anda. Anda akan lihat pelbagai kaedah deposit seperti Binance Pay, Ethereum atau mata wang lain. Saya suka Binance Pay, tapi anda boleh pilih yang sesuai untuk anda. Untuk mengaktifkan bot, saya perlu semak di bots website untuk tengok minimum deposit yang diperlukan. Tengok, di sini jelas ditulis bahawa minimum deposit ialah $30. Ini bermakna anda boleh mula trading dan guna bot dengan jumlah kecil. Ini sangat affordable untuk sesiapa yang ingin mula menjana pendapatan dari Quatex. Quatex juga menawarkan bonus code untuk dana tambahan. Saya menyasarkan deposit $300 untuk dapat bonus $150. Jadi saya ada $450 untuk trading. Selepas disahkan, pilih jumlah deposit, selesaikan payment dan tunggu prosesnya. Saya buat ini dari phone. Mungkin ambil masa beberapa minit. Okey, deposit saya sudah aktif. Saya deposit $300 dan dapat $450 dengan bonus. Itulah proses untuk mengisi dana akaun. Sekarang, untuk mengaktifkan bot, anda perlu paste ID Quatex account anda ke bot system. Jika ia tunjuk not active, jangan risau, mungkin ambil sedikit masa untuk diproses. Jika ada masalah, hubungi support team bot melalui Telegram. Mereka akan berikan activation code atau akses terus. Ikut saja arahan mereka dan anda akan ready. Anda juga boleh trading dengan your own analysis jika tak mahu guna bot. Tapi saya highly recommend buat account melalui bot link kerana ia memberi extra access kepada powerful tool ini. Ia seperti memiliki secret weapon dalam trading arsenal anda. Jika bot berfungsi dengan good, bagus, gunakanlah. Jika tak memenuhi expectations, anda boleh berhenti menggunakannya. Sangat simple. Sekarang, mari kita cuba trading dengan baki $450 saya. Saya cari trading pair yang sedang trending upward. Saya akan cuba trade 30 seconds dengan $100. Market nampak kuat dan saya yakin ia akan go up. Saya tunggu trade ini selesai. Mari kita tengok hasilnya. Saya yakin ia akan tutup dengan profit. Tunggu sekejap. Oh, ada sesuatu yang tak kena. Platform tak update. Saya akan refresh. Saya tak nampak balance. Adakah saya win atau lose? Ini mengelirukan. Nampaknya trade tak diletakkan dengan betul, jadi tak rugi tak untung, mungkin ada small issue. No problem. Jom, kita letak trade lain dan continue. Saya telah letak trade di posisi down, tapi agak risau kerana candle mungkin naik. Trade ini nampak riski, tapi mari kita tengok macam mana ia ditutup. Dalam trading, setiap langkah penting, jadi kesabaran diperlukan. Betul, saya kalah dalam trade ini. Saya dah kata ia riski, tapi no problem, kerugian adalah sebahagian dari trading. Kekal fokus dan cuba lagi. Sekarang saya cuba trade 5 seconds dan ia sedang naik. Yes, market bergerak memihak kepada saya. Ini my own analysis bukan bot dan saya teruja untuk tengok adakah ia works. Candle ini masih turun.
saya sepatutnya letak trade down. Saya tersilap letak trade up. Jika trade ini kalah, saya akan segera letak trade down untuk recover. Mari kita tunggu dan tengok apa yang berlaku. Analisis saya salah dan trade ini kalah. Sekarang saya perlu letak lebih banyak trade untuk recover dan buat profit semula. Tapi kawan-kawan, good news adalah anda boleh join Telegram channel saya untuk dapatkan free trading signals. Yes, profit. Saya sedang fokus untuk buat quick profits dengan meletakkan banyak trade setiap 5 seconds. Metod ini bantu saya tangkap short market movements dan tingkatkan baki lebih cepat. Mari kita tengok berapa banyak saya boleh hasilkan dengan quick trading setup ini. Kawan-kawan, saya telah tunjukkan keseluruhan proses dalam video ini. Cara buat Quotex account, deposit funds, activate bot dan letak trade. Harap video ini membantu anda memulakan trading. Try Quotex, best trading platform dan mulakan your journey hari ini.